Kita bagi tugasan di luar nanti, kat luar nanti. Saya nak ada setiap bulan ada latih seorang ketua. Dia pertama ketua. Ketua ni akan membimbing kawan anda dengan dalam keadaan tutup mata. Tutup mata juga lah. Tutup mata. Konsep sekarang bukan konsep telur lah, tapi konsep kita ialah konsep amanah lilin. Lilin Macam mana awak nak dapat ni? Okey, dekat luar bawah sana kita ada 5 checkpoint yang dibuat oleh syaraf-syaraf awak. Dia ada 5 penjuru. Okey, ketua, siapa ketua sini? Ketua siapa? PM, ketua PM. Ketua sini. Sini, ketua. Ketua ni, ketua siapa? Kawan ni ketua. Sana? Hikmah, empat. Tak ada hikmah, tak ada. Awak jadi ketua. Tak apa. Awak jadi ketua. Nanti dah tahu lah tugasan. Tugasan ketua ialah, tengok sini. Dan yang lain tu betul-betul ingat. Membawa kumpulan anda tu cari 5 checkpoint itu ialah barang-barang. Apa barang dia? Yang pertama sekali awak kena cari ialah kain sejadah. Duduk dengan siapa saya tak tahu. Tapi setiap kumpulan mesti dapatkan siapa yang pegang sejadah tu. Yang kedua, lepas bersejadah, awak kena pergi cari 4 lagi barang. Iaitu cari mancis, batang mancis. Batang mancis. Batang mancis itu kita akan bagi 2 batang sahaja. 3, awak kena cari kelompang dia, belerang dia. Dengan siapa? Dengan bawah juga. Kelompang yang macam tu. Kau nak orang macam mana? Yang keempat, awak kena cari lilin. Lilin. Sejadah ada, batang mancis ada, kelompang ada, lilin ada. Tapi nak letak atas apa? Atas piring penutup biskut yang kita letak pada syaraf kat luar bawah. Okey, syaraf-syaraf ni akan ada di luar tu. Awak pergi merayu lah dengan dia. Yang pertama sekali mesti cari kain. Jangan cari lilin dulu ke, jangan cari apa-apa lain daripada sejadah. Cari yang pegang sejadah. Okey, boleh? Akhir sekali bila awak dah cukup lengkap pada segala benda tu, ketua kumpulan akan letakkan lilin itu di atas piring. Masing-masing bawa sejadah itu sampailah ke checkpoint bawah sana. Saya akan tunggu sana. Bawah sana, bawah sana. Okey. Dengan amanahnya ialah lilin yang awak dapat. Selagi awak tak dapat, mesti kena dapat benda tu dalam bentuk kumpulan. Dan lilin yang mari tu mestilah lilin yang menyala. Macam mana awak tak mau menyala? Usahalah macam mana. Awak ni ramai, tutup ombak dia macam mana ramai ni kan. Buatlah macam mana, sekali pun fikirlah macam mana. Ketua main peranan, bawa kumpulan awak dalam keadaan tutup mata. Okey, ambil tutup mata seseorang. Kecuali kedua. Ya. Okey, turun dalam bentuk barisan. Awak ikat awak depan, ikat yang depan dalam 4 barisan. Okey, dalam masa setengah jam ni saya nak ada kumpulan yang menghantar lilin dalam keadaan menyala di bawah pondok sana. Okey, seperti mana biasa Cik Zaid akan membantu saya. Tengok sama ada awak ni cukup lekat ada barang. Ingat, akhir sekali lilin tu mesti menyala sampai dekat saya. Boleh? Boleh tak? Usahalah. Kita jalan kat luar bawah. Ikat mata. Ikat sekarang. Okey, kumpulan turun. Nanti jatuh tangga pula. Bangkit dalam bentuk barisan. Bangun bangkit, bangun dalam barisan. Dalam barisan. Kumpulan 1 dulu. Ambil slipper anda. Dalam barisan. Kumpulan 2. Ikut belakang 1. Nanti kumpulan 3. Kumpulan 4 dulu tu.
Okey, dalam bentuk barisan di bawah tu. Ikat mata anda. Depan kedua. Cari tugasan saya suruh tadi Bateri sama ya? Kamu dia bisa nak saya sampai.